Macam mimpi ni, sumpah. Tak apa, tak ada. Okey. Kita starting dengan baju Melayu. Okey, pilih baju Melayu apa? Elra? Elra? Terima kasih. Dia kerja. Gaji RM10 pun dia ambil. Maknanya awak faham sendiri lah. Dia sedih. So awak tak salah orang lah, saya jujur lah. Mana ada orang nak gaji RM10? Baik, Allah, saya pun sebab. Faham tak? Mana ada orang nak gaji RM10 saya ambil. So awak bagi ni tepat lah. Dia kerja gaji RM10. Bukan dengan saya, dengan orang lain. Saya jual bunga api. Oh, ya Allah. Awak akan tenang, insya-Allah. Beberapa tahun lagi awak akan tenang. Saya umur 18 tahun, saya lagi teruk daripada awak. Saya merempat tidur kat selongka. Boleh tanya lah dengan orang kat Sungai Buloh. So, awak at least awak tak ada masalah dadah. Awak tengah usaha untuk bayar study hostel. Insya-Allah akan berjaya. As long awak usaha, awak akan berjaya. Okey. Ha? Aiman mana? Aiman. Okey, hostel awak berapa tunggakan? 100, 200, 300 lagi awak bagi akaun number awak, jadi tim saya akan transfer. Okey, nombor telefon dah bagi kan? So, hopefully raya awak tahun ni baik, insya-Allah. Kalau saya dapat offer job dekat awak, saya boleh offer, tapi saya nak tahu perangai awak dulu. Kalau rajin, saya tak tahu. Awak esok kau pergi ke rumah dia, interview mak dengan bapak dia. Awak cakap alasan dengan dia macam okey, kita nak tengok awak pakai baju tu, kuih tu semua awak letak mana kat rumah. Okey, tapi awak pergi interview mak dia, bapak dia semua pasal budak ni. Rajin ke tak rajin, hormat mak bapak ke tak, jujur ke tak. Kalau dia bagus, macam korang saya pilih pun susah gila. Awak tahu kan proses kita filter macam mana? Ada berapa orang? 30 orang yang tengah kerja dengan Hisap Plan Time tu. Yang dapat betul-betul 4 orang sahaja. Adib, Eddie, Zul dengan Aiman. So selepas apa? Exam berapa jam? So, tak, satu exam tu, yang 7 jam ni exam tu. Exam dekat situ. Exam 7 jam. Integrity test dekat 2 bulan. Berapa orang